يا ربنا صل على أشرف العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita kitab Safinatun Najah, kemudian diikuti oleh kitab Minhajul Abidin. Ya, dengan barakah juga kita, barakah kita, barakah sekedar para hadir ulama, barakah guru-guru, barakah barakah kita, barakah dari kita. Mudah-mudahan kita semua selamat diridai Allah dan Rasul, karena permudahkan urusan kita dengan akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin wa alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca Safinah sikit sebab lewat sangat, takut tak ada baca kitab Minhajul Abidin. Safinah tu kita baca ambil masa 5 minit, 10 minit gitu dah. Dan kita nak bagi masa kepada Minhajul Abidin, insyaAllah. Kat mana Safinah? Ustazah, kat mana Safinah? Bismillah. Kat mana? Siri 2. Apa dah siri 2? Safinatun Najah. Safinatun Najah tadi siri 2 baru. Safinatun Najah tak biasa baca lagi. Apa? Aduh, kat mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Siri 2. Apa siri? Kali kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Baca kali kedua ni. Maknanya alhamdulillah. Basmalah sudah. Kita masuk alhamdulillah. Kita baca sikit lah. Sebab nak bagi kepada kitab Minhajul Abidin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi mubtada alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa dia Allah Ta'ala? Pada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wa bihi, dan dengan Allah Ta'ala lah nasta'in, minta tolong oleh kami. Minta tolong tu ala umuri dunia wad din, di atas segala urusan dunia dan urusan agama, kita minta tolong dengan Allah. Apa-apa urusan dunia, urusan agama, kita minta tolong dengan Allah. Jadi nak bahaya alhamdulillah.
Alhamdulillah, mengikut perkataan ulama, ada 4 hukum. 4 hukum alhamdulillah. Ada 4 hukum alhamdulillah. Ada terkadang wajib, alhamdulillah. Ada terkadang sunat, alhamdulillah. Ada terkadang makruh, baca alhamdulillah. Ada terkadang haram, baca alhamdulillah. Maka kata ulama, bila ke hukum wajib baca alhamdulillah, maka wajib baca alhamdulillah tu pada ketika memulai khutbah Jumaat. Ketika mula khutbah Jumaat, wajib dibacakan alhamdulillah. Bila wajib alhamdulillah ketika mana khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Yang kedua nak cerita sunat alhamdulillah. Bila pula sunat baca alhamdulillah? Setiap keadaan. Setiap keadaan. Keadaan mana? Seperti nak mula doa, atau selepas makan, selepas minum, selepas mengkecapi nikmat. Ketika khutbah nikah, ketika mengkecapi nikmat-nikmat yang halal daripada Allah Ta'ala. Sunat baca alhamdulillah. Yang ketiga, makruh baca alhamdulillah bila? Makruh baca alhamdulillah ketika mana kita berada di tempat yang jijik atau kotor pada syarak. Benda yang diluati pada syarak. Seperti di tempat pembuangan sampah, di tempat yang ada najis seperti darah-darah, tempat sembelihan, tempat yang ada darah, atau di dalam kawasan tandas. Kita pergi ucap alhamdulillah di tempat-tempat yang ada najis atau tempat yang kotor, tempat yang jijik pada syarak. Di situ makruh kita ucapkan alhamdulillah. Seterusnya haram mengucap alhamdulillah ketika hendak melakukan maksiat. Mula-mula nak buat maksiat, kita ucap alhamdulillah haram. Ataupun sedang buat maksiat, kita ucap alhamdulillah haram. Kalau selepas buat maksiat, kita ucap alhamdulillah boleh. Selepas buat maksiat, kita ucap alhamdulillah boleh. Isyarat pada kata berada di dalam kelakuan yang lepas maksiat. Oh, habis juga maksiat. Alhamdulillah, sebaik sempat taubat. Alhamdulillah sempat taubat atau apa. Buat dah maksiat. Oh, terlepas. Astagfirullah, terlepas buat maksiat. Sekarang ni dah taubat dah, insya dah. Alhamdulillah, tak buat dah maksiat. Itu tak apa. Ataupun ketika mula buat maksiat, sedang maksiat, tak boleh ucap alhamdulillah. Yakni mana haram kita ucap alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah, puji itu ada 5 puji, 5 rukun puji. Pertama ada hamidun. Tak sempurna puji kalau tak cukup 5 rukun. Tak sempurna puji kalau tak cukup 5 rukun. Pertama hamidun, makhluk ataupun sesuatu ataupun orang yang memuji.
Fa'ilun, mana orang yang memuji. Tak kira siapa-siapa. Walau yang puji tu jamadat, binatang, pokok ke, binatang kayu ke, binatang ke, manusia, jin ke. Tak kira. Allah Ta'ala sendiri ke, malaikat ke. Mana sesuatu yang memuji. Hamidun fa'ilun. Yang kedua, yang kena puji. Mahmudun. Yang dipuji. Puji siapa? Puji yang memberi nikmat. Hakikatnya yang dipuji itu Allah. Segala puji bagi Allah. Yang mendapat pujian. Yang puji itu layak kepadanya. Yang puji itu berhak kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Kena ada orang yang memuji. Kena ada orang yang kena puji. Orang yang terima puji itu. Orang yang memberi pujian. Orang yang terima pujian. Bukan orang zat yang terima pujian. Allah Ta'ala lah. Hamidun, makhluk yang memberi pujian. Mahmudun, zat yang terima pujian, iaitu Allah. Mahmud bih, mahmudun bihi, yang dipuji dengannya. Dipuji dengan apa? Puji dengan lidah, puji dengan perbuatan, puji dengan ucapan, puji dengan perkataan, puji dengan kelakuan. Kita hormat dia, kita membesarkan dia. Bila dia mari, kita pun berdiri hormat dia. Itu pun memuji juga. Itu dah memuji dengan kelakuan. Ataupun memuji dengan lidah, kita kata. Yang dipuji dengannya, dengan lidah. Mahmudun alaih, yang dipuji ke atasnya. Nikmat apa yang dipuji? Nikmat apa yang dipuji? Yang kelima, siratun, sirah. Yang ni lafaz atau ucapan ataupun perkataan pujian. Alhamdulillah, baiknya Allah. Alhamdulillah, baiknya Khalik. Alhamdulillah, baiknya Mi'yah. Itu seperti biasalah macam kita penawar hati, puji ada 4, kita tak bahas dah. Hamdu qadim li qadim, Tuhan puji Tuhan. Hamdu qadim li hadis, Tuhan yang qadim puji makhluk yang baru. Hamdu hadis li qadim, makhluk yang baru puji Tuhan yang qadim. Hamdu hadis li hadis, makhluk puji makhluk. Itu cuba rajak dalam kitab. Mana kitab penawar hati. Habis itu jadi bertikat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bertikat tu. Siapa dia Allah? Tuhan sekalian alam. Bertikat tu. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin. Semula kita sambung Rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sambung semula Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Tuhan sekalian alam. Berarti situ dah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam.